Abang baik kata-kata semangat bang. Ini selepas 6 tahun saya stream dengan nafsu saya rendah lah. Saya teringin nak beli barang tuan-tuan, saya tak guna keuntungan syarikat. Saya tulis buku, saya jual. Saya tulis buku, saya jual. Jadi saya beritahu dekat abang, bila datang satu takdir dan kita menganggap takdir itu buruk, maka nak keluar jadi payah. Sebab kita tak berbaik sangka dengan takdir. Masa saya jatuh teruk bang, kalau ikut saya orang berfikiran negatif kan. Saya kehilangan kawan. Bila tak ada kawan, barulah saya sedar. Rupanya dalam hidup, sahabat yang paling baik adalah diri kita. Kerana diri kita lah yang dapat bantu kita waktu kita susah. Orang lain dapat tolong, tapi tak boleh ubah hidup kita. Ada 100 kawan dia datang tolong, dia tak boleh ubah hidup kita. Sebab tolong, yang nak kena ubah hidup kita adalah kita. Maka barulah saya sedar. Bergantung pada diri sendiri, merancang yang semua dengan sendirian, memikul semua beban sendiri. Yang cerdik kita, yang kuat kita, yang buat keputusan kita, yang maju ke depan kita. Sejak tu saya mula faham bahawa diciptakan sahabat dan kawan ini berpada-padalah dalam membina ruang kerja dia. Tetapi diciptakan diri ini, fahamlah di mana kita boleh berfungsi pada diri sendiri. Be realistik dalam hidup. Waktu saya susah, takkan saya nak marah dia kerana tak datang tolong. Salah dalam hidup. Sebab kita pun, tak semua orang susah dari depan mata kita boleh bantu. Sebab saya pun tak boleh bantu semua saudara saya. Tapi tak berhenti dia dendam. Tak ada apa. Sekarang mereka datang, saya bantu.